Jadi duit bagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa qa'idiz zuhadi wal muttaqin wa sayyidil muhtadin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil jaddin al-mujiddin al-mujtahidin. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ونهج نهجه وسلك مسلكه ونصره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ما توفيق إلا بالله عليه توكلت وأنيب. اللهم اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua masih lagi panjangkan usia dalam nikmat iman dan Islam, diberi lagi kesehatan, kelapangan, kekuatan untuk terus melakukan ibadah, menyempurnakan titah-titah dan kefaradhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita mulakan pertemuan ini dengan mulut kitab. Kita hadiahkan kepada Al-Fatihah kepada juga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, para sahabat tabi'in, salafus salih, para alim ulama yang terdahulu, dan kemudian kedua buat kita semua kaum kerabat kaum muslimin serta terakhir buat kita sendiri, mudah-mudahan memberi manfaat. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat sebuah kali, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaallah kita kembali menyambung pembacaan kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'un fi darain amin, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan kitab Bidayatul Hidayah diterjemahkan oleh almarhum Abu Ali Al-Banjir An-Najwi Al-Maliki Syekh Muhammad Fahmi Zanzam rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'un fi darain amin. Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita telah baca sehingga halaman yang ke-98. Itulah bagaimana tata cara adab-adab menjadi imam di dalam salat, adab menjadi makmum di dalam salat, ataupun lebih mudah adab salat berjamaah merangkumi imam dan juga makmum. Ada 10 adab yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, sehingga kita baca terakhir. Ada yang ke-10, yang ke-11 kita masuk lagi. Kita baca sampai 10 dah. Yang terakhir, bahawa Imam Ghazali nyatakan dalam terjemahan ini, ke-10 adalah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan adalah menghadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini pandangan yang dipegang oleh Imam Ghazali. Lepas habis salam, imam jangan bangkit terus, duduk saja, berzikir dulu. Jadi menghadap ke mana? Pandangan yang dipegang Imam Ghazali adalah balik belakang terus, menghadap muka bertemu dengan face to face lah, menghadap muka dengan makmum. Dia kata jangan menghadap kiri atau kanan. Itu satu pandangan. Ada yang pandangan yang lain mengatakan menghadap ke kanan. Bila mana? Bila Allah ma'antas salam, kita boleh menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan, kira-kira pipi kita belah kanan boleh dilihat oleh makmum. Itu satu lagi pandangan lain. Itu yang saya sebut dulu, almarhum Syekh Sa'ad Jawish, seorang ulama hadis yang terkemuka di Mesir. Dia, kami ziarah dia untuk nak kunjung hormat, nak minta untuk Syekh baca kitab di rumah Melayu, rumah anak Kedah.
sampai waktu isyak. Lepas maghrib sampai semak-semak sampai waktu isyak. Waktu isyak dia tolak sahabat saya jadi imam, faham yang isyak. Bila duduk berzikir tu, bila Allah mantas salam, Syekh pegang dia kali. So kali muka dia, kali lutut dia bersimpuh tu, kali menghadap kanan. Syekh kita duduk begitu. Jadi maknanya kita faham. Syekh ajak terus direct. Kali, jadi dia menghadap ke kanan. Itu satu pandangan yang lain. Kita nak pakai, jangan bertelagah. Kalau nak pakai pandangan Ghazali yang ada dalam kitab ni, boleh menghadap makmum terus. Itu satu. Kalau kita nak pakai yang keduanya, yang banyak kita amalkan adalah menghadap ke kanan. Boleh belakang. Baik. Jadi dalam menghadap muka ke makmum, jangan menghadap dengan menoleh ke kiri kanan. Jangan menoleh tu jangan beralih mai lah, duduk statik. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka adalah mereka bangkit lebih awal. Ini lebih menjaga kehormatan wanita. Ini apa nama ni, adab orang perempuan. Tak perlu tunggu wirid zikir lah kalau ada wirid saja. Tapi kalau ada selepas tu lagi apa nama ni, ada Quran ke zikir, ada kuliah ke apa ke, sultan lain. Ini biasanya kalau tempat berkaitan tempat sempit. Di dalam kitab Al-Qawl Tam fi Ahkamil Ma'mum al-Imam, dia kata jangan duduk lama. Dengan arti kata itu bagi tempat-tempat yang terhad. Maksudnya orang lain nak masuk, nak semayang pula, bagi tempat terhad. Bagi tempat macam kita ni tidak ada isu berkaitan dengan space. Ruangan kita terbuka, ruangan kita boleh orang lain masuk, kita duduk stay, ada orang lain lagi, ada ruang lain lagi, tak mengapa yang tu. Sebab semayang ni orang nak segera. Jadi kalau dah kita habis, ruang tak ada, kita duduk wirid panjang, ganggu orang lain. Ini kita boleh amalkan pada tempat-tempat yang bukan tempat khusus. Mungkin contohnya R&R, dia tempat yang orang singgah-singgah, ada ruang kecil. Pas mayang, tengok orang rotak, bangun segera. Ataupun nak wirid, ringkaskan. Doa pun pendekkan supaya kita bagi ruang pada orang lain yang menanti, nak teruskan perjalanan, nak berehat dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kita pergi buka puasa ke semayang di mana-mana, ada ruang surau disediakan di situ. Orang pas makan, orang nak mayang berebut-rebut. Orang 200-300 orang nak mayang, kita dua kali baca panjang. Habis pergi sana dua wirid panjang. Saya pernah jumpa satu tempat. Ya Allah, takkan tak fikir aku, kan kata kita saja mai, orang ni berlambak duduk queue belakang. Jadi kepentingan dia itu kena faham. Aulawiyat keutamaannya yang mana? Yang pentingnya yang fardu. Dan orang lain pun nak menyegerakan fardu itu juga. Jadi kita selesai fardu kita, bangkit, orang lain masuk pula. Itu dalam kitab Al-Qawl Tam, Imam Syekh Ibrahim Al-Masri, Ibrahim Al-Masri melarang kita daripada duduk berlama-lama pada tempat solat kalau mengganggu urusan orang lain nak sembahyang pula. Dalam keadaan lain ni, macam ruang sembahyang kita tidak terhad, terbuka, ada ruangan yang lain lagi, kita boleh duduk dan berzikirlah. Baik. Jadi kalau ada perempuan di kalangan jemaah itu, hendaklah bangkit lebih awal dan jangan ada di kalangan makmum lelaki itu yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Yang terbaiknya adalah imam bangkit pergi lagi baru makmum bangkit. Itu terbaik. Maknanya kalau ada zikir, duduk dulu. Makmum lelaki jangan bangkit lagi. Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tapi menuju sebelah kanan itu adalah terlebih afdal. Habis semayang, pilih ke kiri atau ke kanan. Untuk apa? Untuk kalau ada nak duduk zikir tambah atau nak semayang apa atau nak buat apa-apa, ke kiri atau ke kanan. Ke kanan lebih afdal. Itu kita berhenti terakhir di situ pada bulan penghujung bulan 1, awal bulan 1. InsyaAllah kita sambung hari ini. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi wa bi'almu fidarini amin. Ke-11, menadab sembahyang berjemaah. Yang ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca qunut dalam sembahyang subuh, maka hendaklah ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait. Jangan, maknanya jangan baca Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan hidayah kepadaku seumpama orang lain yang engkau berikan hidayah. Jadi jangan baca untuk diriku, baca untuk diri kami. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dan ya Allah berikanlah keafiatan, tunjukkan kami keafiatan, kesihatan, fi man afait, semacam mana orang yang engkau berikan keafiatan kepada mereka. Wa tawallana fi man tawallait, dan juga engkau pimpinlah kami bersama dengan orang yang engkau pimpin. Wa barik lana fi ma a'tait,
dan berkatilah kepada kami, bagi kami apa-apa sahaja yang engkau kurniakan, yang engkau berikan, yang engkau rezekikan kepada kami, berilah keberkatan. Kita bukan nak banyak, tapi kita nak berkat. Tak mestinya banyak itu berkat, kadang-kadang sikit pun berkat. So bukan kita minta banyak saja, kita minta berkat. Maka berkat itu Tuhan yang uruskan bagaimana bentuk berkat tersebut. Makan sikit tapi kenyang. Mungkin harta sikit tapi tak pernah berhutang. Mungkin rumah kecil tapi dia hati dia lapang. Macam-macam bentuk berkat ni dia mai. Jadi minta Tuhan berkati apa sahaja yang Tuhan kurniakan. Tuhan kurnia harta berkat. Tuhan kurnia usia berkat. Tuhan kurnia anak membawa keberkatan. Tuhan sediakan ilmu bermanfaat. Maka itu segalanya dipanggil keberkatan. Wa faqina syarra ma qadait, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada apa saja keburukan ataupun kejahatan yang telah engkau putuskan. Apa yang Tuhan takdirkan berlaku, yang mendatangkan kesan yang tidak kita selesa, yang kita tidak berkenan, yang kita rasa tak mau, benda yang membebankan, keburukan, benda yang tak elok, dan minta Allah pelihara kita. Pelihara. Dan hendaklah imam. Jadi dalam konteks ini, baca Allah mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait. Setengah orang tambah wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Apa? Doa ni dia agak terbuka. Baik. Jadi bukan kita menambah-nambah benda yang konteks baru, tapi menambah orang kata apa, tambahan doa sikit saja, bukan konteks yang lain. Contoh, wa qina syarra ma qadait, peliharalah kami daripada keburukan apa yang engkau putuskan. Kerana wa qina wasrif anna, ya Allah peliharalah kami dan alihkanlah daripada kena kat kami keburukan apa saja yang kau putuskan. Bi rahmatika wa qina wasrif anna bi rahmatika, dan jaga kami, pelihara kami, jauhkan kami dan alihkan keburukan menggunakan rahmat kasih sayangmu. Bi rahmatika syarra ma qadait, boleh. Jadi tambah itu tidak menjejaskan nilai qunut kita. Wa qina syarra ma qadait. Adapun kalau benda yang kita baca itu adalah nas daripada hadis secara khusus atau nas Quran secara khusus, semoleknya kita baca ikut teks asal dia. Atas dasar itu membaca, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis. Boleh ubah, tapi bila ubah kita bukan baca ia sebagai ayat Quran lagi, tapi kita baca sebagai satu ayat yang kita pinjam daripada Quran, kita jadikan bahasa kita, menggunakan gaya bahasa Quran. Contoh, ada orang kita baca Al-Quran, Rabbi syrahli sadri, yang mana Nabi Musa minta kat Tuhan kan, bila dah dia diutuskan jadi Rasul, kan ketika kecil masa Fir'aun nak test budak ni cerdik tak cerdik. Kan kalau cerdik dia kata tak boleh, nak kena bunuh juga. Nabi Musa dia hidangkan buah dengan bara api. Buah gafat atas satu gigi, satunya bara api. Jadi bila Nabi Musa bukan budak tak cerdik. Nabi ni kerana dia kecil memang Tuhan putus dia elok lah. Jadi bukan tak cerdik, memang dia nak ambil benda yang manfaat. Kalau buah-buah lah, kalau apa yang saya tengok Allah Alam. Tapi saya tulis adalah bara api. Malaikat tepi tengah ambil bara api. Maka rosak. Jadi cakap dia kurang jelas, nyata. Sebab itulah Nabi minta, berikanlah seorang lagi Rasul, kawan boleh hantar main dakwah dengan aku. Dia kata, Harun akhi, bagi saudara aku Harun, ushdud bihi azri, supaya dia boleh tolonglah. Sebab dia afsahu minni lisanan, dia lebih fasih daripada aku dalam bentuk lisan. Jadi beliau cakap, Nabi Harun lebih cakap tersusun teratur. Nabi Musa, kerana apa? Kesan ketika kecil dia, bara api masuk dalam mulut. Baik. Jadi Nabi Musa dia diperintah Allah Ta'ala untuk berdakwah, dia minta apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, terangilah sadri, hatiku, dadaku. Terangkan dengan petunjuk Allah. Kan? Ada orang baca bila dalam kuliah kan, dalam pada baca Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawli, baca yafqahu aqwalana. Boleh tak baca? Boleh. Jangan dia baca itu dengan niat itu adalah ayat Quran, maka dia berlaku tahrif, dia berlaku pengubah suaian kepada ayat Quran. Jadi dibaca dengan qasad tujuan itu adalah ayat Quran, maka dia berdosa haram. Bahkan kalau dengan sengaja boleh jatuh kufur kerana dia sengaja mengubah Al-Quran. Tapi ada satu ilmu dalam masalah, dia panggil iqtibas. Iqtibas ni kita tak capai pandai, kita tak hebat. Jadi kita pinjam apa yang hebat, kita jadikan ia contoh dan kita alihkan ia, jadikan ia bahasa biasa kita tapi dengan nada macam Quran. Cuma kita alihkan tu bukan dia sebagai Quran lagi, tapi ia adalah ayat yang kita susun, mengambil kehebatan Quran, kita pinjam untuk jadikan gaya bahasa kita. Jadi kalau baca Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana, dengan niat bahawa dia iqtibas, dia pinjam ayat Quran, gaya bahasa yang cantik, susunan yang elok tu, cuma dia pinjam, diubah alih menjadi gaya bahasa lain, tak mengapa. Jadi boleh tak dibaca? Boleh. Cuma kalau dia nak mengambil afdaliyah, keutamaan, afdal yang mana satu? Afdalnya ulama kata ambil dalam konteks yang asal dia. Tabarrukan, mengambil keberkatan. Lebih berkat mengambil benda yang datang itu, ayat yang datang itu pada konteks asalnya. Kena baca Quran al-muta'abbad bi tilawati. Quran ni salah satu ta'rifannya adalah yang menjadi ibadah dengan pembacaannya, tilawahnya. Jadi kalau kita baca Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana tu, sah baca sebagai doa yang bukan ayat Quran, tapi doa yang dipinjam susunan ayat Quran, dijadikan doa kita. Bagus, boleh berdoa, tapi yang baiknya, yang paling baik adalah berdoa menggunakan ayat Quran tu. Jadi kita baca doa dengan ayat Quran. Itu yang terbaik. Jadi contoh lain, ada ayat Quran yang mengajak kita berdoa. Saya ingat apa ayat tu. Ada benda yang dalam Quran mendatangkan konteks tak baca kami, dia baca saya, aku. Tapi kalau kita baca yang dengan bahasa aku tu, tapi niat kita, qasad kita untuk tuju pada semua. Begitu juga pada hadis Nabi. Kita dalam sembahyang, kita disunatkan baca Allahumma ajirni minan nar. Nabi memang sebut Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar, boleh, bagus juga. Tak mengapa kerana kita nak baca ya Allah, jauhkan kami semua. Tu imam yang baca tu minta bukan jauhkan aku semua, minta jauhkan kami semua daripada api neraka. Bagus. Tapi masih yang tetap terbaiknya adalah ambil konteks hadis Nabi. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, pelihara, jauhkanlah aku daripada api neraka. Walaupun konteks bahasanya Allahumma ajirni, tapi niat kita bila kita baca tu, kita minta untuk semua. Untuk semua. Jadi maknanya dengan niat itulah yang Allah akan sampaikan niat hajat tujuan kita. Cuma yang disebut dalam konteks sebutan tu, jauhkan aku daripada api neraka. Kita nak mengambil berkat bagaimana Nabi datangkan dengan sirah cara sebutan tersebut, kita nak copy paste apa yang Nabi sebut. Copy keseluruhan 100%. Jadi boleh untuk mengalihkan, sah, tapi yang utama adalah kalau kata ambil bagaimana ia datang, sebab ia nas yang datang daripada Allah dan Rasul, pasti ada kelebihan, ada keberkatannya. Baik. Jadi kalau di sini Allah madina fi man hadait, apalagi kita baca Allah madina, yang ni sebab banyak sirahnya, Qunut ni ada banyak sirah dia. Tapi yang kita baca seharian ni memang kita ambil yang mana ada pada Imam Ghazali. Dan hendaklah imam meninggikan surahnya dengan qunut, dan para makmum adalah mengaminkannya di belakang, dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berqunut kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah SAW. Okey, baik. Ini pandangan Imam Ghazali. Kita tengok di bawah tu. Bukan kata salah tak. Tapi benda dalam mazhab pun masih ada khilaf. Okey. Masih ada sudut-sudut pandang yang berbeza, tapi tak bercanggah yang kita kata sampai kelib gaduh tak. Imam Ghazali dia mentarjihkan yang lain, imam lain mentarjihkan, menguatkan sudut yang lain. Di Imam Ghazali kata tak payah angkat tangan. Imam baca doa qunut, makmum amin saja, tangan di bawah.
Kita tengok pada nombor 1 di bawah tu, nota kaki hamish yang dibuat oleh Syekh Fahmi Zamzam almarhum. Nombor 1, pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif. Pendapat Imam Ghazali adalah dhaif. Pendapat yang kuat ialah sunat mengangkat kedua tangan ketika membaca qunut. Ini dalam Maraqi al-Ubudiyah muka surat 25. Boleh tengok kitab Maraqi al-Ubudiyah. Baik. Jadi banyak disebutkan baik dalam apa nama ni Syarah Bajuri, Hasyiah Bajuri pun ada dalam kitab-kitab yang anah dengan ada kot. Banyak yang mentarjahkan angkat tangan itu lebih utama sunat. Jadi kalaulah tiba-tiba ada orang yang nak pegang pada Imam Ghazali, dia ada sandaran walaupun itu dhaif, tiba-tiba satu hari kau tu amin kan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dibaca bila habis atau kena syarah maqdai, dia baca fa innaka taqdi, dia tak pergi tak gitu. Boleh, cuma utamanya bila dalam mazhab dia ada yang mu'tamad, dia ada pendapat yang rajih, ada pendapat yang kuat. Biasanya sebaiknya kita milih pandangan yang lebih kuat, tapi pilih pandangan yang lemah tidaklah salah. Selama mana perkara itu khilaf, perkara yang ada khilaf, ada sudut pandang yang berbeza, tapi ada sandarannya, ada pandangan qaul ulama, maka kita tak boleh mengilzamkan, memestikan wajib hang buat guni, hang mesti buat guni, buat boleh tak sah. Tapi utama yang baiknya adalah pilih yang mu'tamad. Dia kata di sini yang mu'tamadnya adalah angkat tangan yang terkuat. Ini sandaran yang terkuat di dalam mazhab, angkat tangan. Itu. Baik. Jadi itu pulang tuan-tuan. Nak pegang yang terkuat itu lebih baik. Nak pegang yang lemah tidak dosa, tidak salah, ada pegangan, ada sandaran. Nabi aula utama dari segi konteks mazhab adalah yang paling asah ataupun yang paling kuat. Adapun yang perkara yang rajih. Baik. Saya angkat tangan. Okey, sebahagian mengatakan dia tutup dan sebaiknya tidak bawah daripada dada. Tidak bawah daripada dada. Macam itulah. Ada keadaan yang Nabi angkat tangan tinggi bila ada permintaan yang bersangatan hajatnya. Contohnya dalam ketika istisqa, sampai sahabat kata nampak putih ke bawah ketiak Nabi. Orang angkat tu kalau angkat lagu ni tak nampak. Mungkin Nabi angkat lebih tinggi dengan menggambarkan sehingga nampak putihnya bawah lengan Nabi ni. Jadi tengok pada kondisi. Kalau takkan doa biasa kunut, kita angkat sekadar tidak lebih rendah, tidak rendah daripada dada. Jangan angkat perah perut. Buka tak apa, boleh je. Tapi sebahagian mengatakan utamanya tutup. Allahumma jina fi man hadait, macam gitu. Okey, baik. Allahumma ajirni. Boleh keduanya boleh. Jadi ada pandangan, ada pelbagai sudut pandang. Tidak kata menjadi salah untuk Allahumma ajirna. Tapi kalau konteks dia baca ajirna tu atas dasar memang dia nak doa untuk orang, tetap satu fadilat. Allahumma ajirni, doa untuk saya, untuk diri sendiri, dan juga dengan niat ada untuk baca semua, tapi kena baca Allahumma ajirni kerana Nabi konteks sebutan Nabi itu kopi 100%. Atas dasar kopi. Boleh. Bahkan itu baik. Kalau dia baca Allahumma ajirna pun tidak salah. Karena konteks dia tidak menyanggahi apa-apa maksud atau dasar yang ada di dalam agama, teras yang ada dalam agama. Ada benar dia melihat kepada qasad. Contoh macam saya pernah sebut kan, tentang sahabat Nabi ada seorang yang dia mengimamkan solat, setiap kali lepas Fatihah pada sembahyang jahriyah ni dia baca qul hu dulu. Dia baca Al-Ikhlas sampai habis, baru dia baca satu surah lain. Dia mengimamkan bila Islam dah berkembang, mana ada kawasan luar area yang akan sembahyang di lokaliti dia lah. Bila dia sembahyang, dia mengimamkan solat sampai
Bila dia baca lagu tu, ada sahabat lain, ada makmum-makmum jemaah orang Islam ni merasa tak puas hati. Jadi macam mereka benda pelik-pelik, ada benda Nabi tak ajak, Nabi tak buat, ada mereka. Jadi dia pamah sampai kat Nabi, abang kat Nabi dia tak puas hati. Dia ni lepas Fatihah dia baca Al-Ikhlas, lepas tu baru baca surah lain. Rakaat pertama lagu tu, rakaat kedua lagu tu. Tiap-tiap kali sembahyang jahriyah. Dia baca sir tak apalah, dia tu letak hang macam apa ni bila mai baca jahriyah lagu tu. Dan Nabi tak terus buat urusan, Nabi bertemu dengan dia juga, panggil dia bertemu. Nabi tanya, sungguh kau hamba lagu tu? Dia kata sungguh. Nabi tanya pasal apa? Mana nak tahu sebab agak apa qasad tujuan dia buat gitu tu. Kalau dia buat tu atas dasar itu sebagai afdal, reka itu adalah tambahan yang lebih baik daripada apa yang dia baca. Dia reka itu adalah satu pensyariatan baru, itu tak boleh, salah, haram, dosa. Tapi dia kata nak baca Al-Quran apa pun jawaz, harus, jaiz, nak baca apa pun boleh sebenarnya. Jadi dia kata aku ni, lebih kurang maksud dia, aku ni tak boleh aku kasih sangat dengan surah Al-Ikhlas ni. Bagi dia terlalu bernilai, terlalu mahal, satu pengakuan suruhan untuk mengakui Allah sajalah satu-satunya Tuhan, dia tempat bergantung yang tidak ada anak, tidak menjadi anak dan tidak menjadi memperanakkan, tidak diperanakkan, tak ada siapa yang sama tara dengan dia, semua benda adalah lebih bawah daripada dia, Allah Ta'ala yang maha sempurna. Nilai 4 ayat Al-Ikhlas tu bagi dia sangat-sangat dalam jatuh hati dia dengan Al-Ikhlas. Jadi kerana tu dia tak boleh pergi, dia rasa seronok dan terlalu asyik dia dengan baca Qul. Jadi lepas Fatihah dia baca Qul kerana dia terlalu minat, bagi dia terlalu berharga dan bernilai Al-Ikhlas. Jadi dia memilih untuk tak meninggalkan surah Al-Ikhlas, baru dia baca lain. Boleh, Nabi tak larang. Pasal apa? Apa yang dibuat tambahan itu maksud, tujuan. Dia melihat kepada maksud, lihat kepada tujuan dia buat tu. Dan dia bukan buat tambah satu benda yang besar, yang menyanggahi prinsip, asas, dasar, teras dalam agama. Jadi maknanya dalam konteks tadi pun, dan menambah itu bukanlah itu lebih afdal, tapi menambah tak mengapa. Mengalihkan daripada ajirni kepada ajirna, tak mengapa. Tetap boleh, bahkan itu juga satu termasuk dalam satu konteks yang diajak oleh agama, mendoakan orang lain sama. Kan? Kita baca Allah ma'jirni, ya Allah jauhkan aku daripada neraka, Allah ma'jirna, jauhkan kami. Yang imam sebut tu jauhkan kami ni, maknanya dia minta Tuhan jauhkan dia dan orang lain sekali lah. Maknanya itu juga baik. Kita tak mengatakan ia salah dan tak baik. Baca Allah ma'jirna, tak dasar mendoakan orang lain, satu kebaikan yang ada. Allah ma'jirni, itu juga satu kebaikan, kerana baca dalam konteks nak copy, ambil sebiji-sebiji daripada Nabi SAW. Nah, dua-dua baik. Pilihlah banyak mana-mana atas keselesaan dan niat kita, tujuan kita. Baik. Kalau dia baca Allah ma'jirna dengan qasad apa? Aku nak canggah Nabi ajak Allah ma'jirni, aku tak mau tu, aku nak Allah ma'jirna lagi baik. Yang tu salah. Kalau buat kerana saja-saja nak canggah. Dah. Dia nak buat kerana nilai minta doa jauh tu ada, tapi dia nak doa untuk aku dan untuk orang lain sama. Maka dia tak perlu bincang hang mana lebih baik. Dah. Ambil yang macam Nabi ajak, silakan. Sebab doa ni adalah benda yang open. Doa adalah doa open. Ambil nas Quran, nas hadis, boleh, bahkan afdal. Ambil doa yang dibuat oleh para ulama, boleh, bahkan baik juga. Ambil doa kita reka sendiri, sebab kita berhajat doa tu, ya Allah bagilah aku boleh beli Proton X90. Kan? Doa tu mana? Ya Allah bagilah aku mampu untuk beli Proton PHEV Mark 7. Jadi dia doa khusus tu. Orang tahan doa apa lagu tu? Dah aku berhajat tu. Doa ni doa lah lagu hang. Boleh tak kita doa dengan hak kita nak? Boleh ya. Kita berhajat itu, kita nak yang tu. Jadi kita doa ni open. Afdaliyah dia macam tadilah susunan dia. Susunan dia ada. Cuma kalau kita nak benda yang memang ada satu tuju khusus kita, tajuk yang memang tak ada dalam nas Quran hadis, bacalah doa apa pun. Itu pun baik. Jadi doa ni open. Sebab itulah dalam bab selawat, dia adalah boleh dengan pelbagai sirah, pelbagai cara bentuk selawat. Sebab selawat ini adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Sama ada salat secara takbiratul ihram sampai bagi salam itu juga satu doa, dan selawat kepada Nabi itu doa kepada Nabi. Doa kepada Allah untuk Nabi. Jadi itu bila doa ni sirah dia terbuka. Sebab itulah oleh Imam Al-Juzaili mengarang kitab Dalailul Khairat. Himpunan ratusan selawat. Bahkan Imam Syafi'i pun ada selawat dia sendiri kan. Selawat yang saya tengoklah Allahumma salli alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ada kullama dzakara dzakirun wa fa'al dzakirun tu, yang kita dah baca di hujung Asmaul Husna. Yang tu selawat Imam Syafi'i, minta Allah selawat pada Nabi. Selawat yang setara mana orang ingat kat Nabi, orang sebut Nabi, setara itulah selawat aku kepada Nabi. Sebilangan itu juga, dan sebilangan orang yang lupa kat Nabi itu juga selawat aku dengan sebilangan tu. Mana tak terhitung lah. Orang yang ingat kat Nabi pun banyak, orang yang lupa kat Nabi pun banyak. Seluruh yang ingat dan lupa ni, aku nak minta selawat kepada Allah, selawat pada Nabi sebanyak-banyak tu yang tak terhitung. Jadi selawat Imam Syafi'i, dan banyak lagi lah, selawat tafrijah, selawat nariyah, selawat fatih, selawat apa boleh, selawat syifa. Ya. Baik, itu konteks doa. Selawat itu maknanya doa ni dia lebih open, terbuka. Baik, jadi dan imam meninggikan suaranya ketika qunut, para makmum mengaminkannya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Sebaiknya jaharkan kita punya suara amin di belakang, dan janganlah mereka mengangkat tangan. Ini adalah pandangan Imam Ghazali tadi, kerana perbuatan itu tidak sabit dari perbuatan Rasulullah SAW. Ini kalau ikutkan dia dalam konteks mazhab, dia tidak kuat, maka yang kuat adalah angkat. Okey. Kemudian para makmum hendaklah meneruskan bacaan sendiri lafaz qunut sehingga akhirnya. Makmum meneruskan sendiri, mana makmum pun baca secara sir. Kedua. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat, kita tengok pada nota kaki yang bawah tu. Dan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucapkan selawat di akhir qunut, dan makmum mengaminkannya. I'anatul Talibin juzuk 1 muka surat 161. Baik. Jadi Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Imam baca derah. Okey. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang tadi makmum mengaminkan. Mana fa innaka taqdi ini makmum baru dia baca. Imam pun baca, makmum pun baca. Baik. Jadi dalam I'anatul Talibin mengatakan ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu adalah ketika imam merendahkan suara, memperlahankan suara, sirkan bacaannya sebagaimana makmum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzlimu man walaitu la yazlimu alaik. Mana imam membaca slow, makmum membaca slow. Okey, baik. Yang ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian imam tinggikan balik wa sallallahu alaihi ketika selawat. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucapkan selawat di akhir qunut. Dan makmum pun tak payah baca selawat sampai habis, makmum aminkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Makmum pun amin. Allahu akbar. Dan tanpa menyapu muka. Lepas tu turun sujud. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Allah, turunkan tangan, teruskan sujud. Baik, ini satu bentuk. Bahkan ada satu lagi pandangan, kata saya disebut dalam kitab Asnal Matalib pada Islam kot. Pernah sahabat-sahabat berbincang. Asnal Matalib kan dalam Hasyah Wajuri, tengok. Dia satu lagi adalah imam teruskan bacaan secara jahar sampai habis. Yang makmum hanya masuk bacaan secara sir ketika fa innaka taqdi. Jadi imam baca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Imam baca tughih. Wa la yazil fa innaka taqdi wa qadait, wa innahu la yazil ma walait wa la ya'zun 'alaik. Imam baca tughih dengan suara yang jahar dia. Karena katanya di situ imam teruskan baca, makmum ikut dia secara sir ketika fa innaka taqdi. Mana yang sir itu adalah makmum. Ini satu lagi pandangan dalam mazhab kita Syafi'i, ada imam baca secara jahar mula sampai habis. Hanya saja makmum interrupt, masuk, join, baca, sebut ketika fa innaka taqdi. Maknanya tak awal itu amin 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 fa innaka taqdi, makmum pun baca dalam keadaan sir. Baca sampailah Rasulullah SAW, makmum dian, imam habis, makmum aminkan. Itu satu. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Maka terpulang. Dia saya cari lagi, tak pernah tak ingat. Memang disebutkan. Bahkan dalam hak pandangan tu dia katakan, hak ni tak apa nak tepat.
Dia kata yang tepatnya adalah imam baca terus sampai habis. Baca dengan jahar. Tapi kita boleh pilih. Kerana apa? Dua-duanya ada pandangan di dalam mazhab. Kita yang kita biasa, kita kata fa'indah kata imam baca slow Ustaz. Silakan. Kami nak penerah, takut lagi orang rasa pelik. Tak payah ubah. Sebab ada pandangan. Bahkan dia kata sini, itu yang lebih kuat, lebih utama. Ini dalam i'anatul talibin. Fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik. Abada fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang melaksanakan apa yang ditetapkan, engkau yang qada, engkau lah berdasarkan qada, pelaksanaan apa pun yang ditetapkan, engkau lah yang melaksanakan dia. Wala qada, tak ada siapa boleh canggah bantah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa innahu ladzina wali, siapa yang engkau tinggikan, tak ada siapa boleh rendahkan. Wala ya'izzu man adait, siapa yang engkau lawan, yang engkau musuhi, dia takkan naik tinggi, dia takkan boleh menjadi mulia. Siapa yang engkau perangi, siapa yang engkau tak suka, yang engkau benci, dia takkan jadi mulia. Jadi tabarak wa ta'ala maha penuh keberkatan, maha suci Allah Ta'ala, dan maha tinggi engkau. Fakal hamdu ala ma qadait, dan segala puji-pujian bagimu lah. Segala puji-pujian bagimu lah terhadap segala apa yang engkau laksanakan, ma qadait, apa yang engkau tentukan, tetapkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini pun masih lagi gunakan sirah kami. Tak perlu ubah astaghfiruka wa atubu ilaik, tak perlu ubah. Jadi kalau imam Allahumma hadina fi man hadait, sampai ni pun sama juga, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jadi kita ambil kalau yang ni, kalau kita ambil cara yang Imam ni, maknanya imam baca derah sampai fa'innaka taqdini, imam baca slow, lalu makmum pun baca sama dengan imam, sampai nastaghfiruka pun makmum pun baca lagi, imam pun masih lagi slow kan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, imam tinggikan suara dan makmum mengaminkan bacaan imam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Amin. Allahu akbar. Yang makmum tak aminkan hanyalah fa'innaka taqdi. Sebab saya pernah dengar Aminuddin bacakan, karena apa alasan di sini? Karena di sini fa'innaka taqdi itu bukan lagi doa, bukan minta Allah, tapi itu adalah munajat seorang hamba memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok yang awal itu semua minta kurniaan. Jadi imam minta, makmum pun amin, kami nak doa juga kan. Ya Allah perkenan, amin, perkenankanlah, la tukhayyib raja'ana Allah fastajib. Makna dia, ya Allah jangan kau sia-siakan permintaan kami, harapan kami. Ya Allah perkenankanlah doa ni. Imam kata, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Ya Allah terimalah. Wa afina, bagilah afiat kepada kami macam awal yang kau gunakan afiat, kesihatan yang baik. Ya Allah terimalah. Sampai habis tu, kemudian sampailah minta jauh daripada neraka, minta jauh daripada keburukan ataupun apa-apa sahaja yang ditetapkan yang tak elok kesannya, minta jauh. Maka makmum kata, ya Allah jauhlah kami daripada benda tu. Kemudian fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik, ada minta apa? Semenjak engkau lah, ini pujian, mengangkat, lambung dan angkat dan julang sifat Allah Ta'ala. Maha kaya, maha hebat dia. Engkau lah yang menetapkan segalanya. Engkau lah, tak ada siapa yang boleh lawan kau punya ketetapan. Kemudian engkau lah yang boleh meninggikan seorang. Kalau kau tinggikan, tak ada siapa boleh hinakan. Kalau kau jatuhkan orang tu, tak ada siapa boleh menaik dia. Dan itu adalah, bukan kita minta kan, kita hanya memuji-muja Allah Ta'ala, mengangkat lambung sifat Allah Ta'ala yang selayak baginya. Maka semua pakat munajat itu, tiap-tiap orang bermunajat kepada Allah Ta'ala, dia memuji Allah Ta'ala. Tadi semua pakat mengaminkan, imam minta, kami nak doa juga. Imam minta berkenan juga. Jadi awal itu minta. Ini adalah munajat. Tiap-tiap orang mengagung-agung, memuji-muja Allah Ta'ala secara sendiri. Imam pun puji-puja, makmum pun puji-puja. Angkat Allah, tak ada ya Allah. Kalau apa nama ni, manusia bodek lah. Tapi bodek Allah memang kita kena bodek dah. Memang kita kena angkat. Kalau bahasakan sebagai bodek lah. Tapi kalau bodek ni bahasa yang kita kena tak manis, tak usah pakai lah. Tapi maknanya kita memang selayaknya Allah ni dipuji, diangkat. Bahasa kita lambung. Sebab dia yang paling layak. Kita nak puji angkat manusia, tak boleh, sebab manusia bukan ada nilai kemuliaan kita angkat tu dengan hakiki. Manusia ni pinjam, majazi. Kita kata hang ni baik lah. Baik tu bukan baik tanda Allah Ta'ala yang punya kebaikan yang dipinjamkan kepada dia. Hang ni lawa, segak, hang ni bagus.
Sebenarnya bagus lawas bukan tang kita, tak ada apa-apa saja yang milik kita. Harta kita ke, badan kita ke, akhlak kita ke, perbuatan kita apa saja, semua hak hakikat milik Allah Taala. Jadi apa yang baik dipuji secara majas, secara pinjam. Dia kata dia ni baguslah. Itu bukan kebagusan dia sebenarnya. Bagus itu kerana Allah yang menjadikan dia bagus. Maknanya untuk Allah juga. Kebaikan itu main daripada Tuhan. Jadi namanya puji manusia ni puji sekadar pinjam majas. Sebab segala baik itu Allah Ta'ala punya hak hakiki. Yang baik sebenar siapa Allah Ta'ala, yang punya sifat agung siapa Allah Ta'ala, yang punya kemuliaan siapa Allah Ta'ala, segala dekat dia. Itu milik dia, sifat dia sebenar hakiki. Maka yang kita puji-puja itu sifat yang selayaknya baginya. Dan kita tak ada benda yang kita boleh pinjam pakai. Ada kita tak boleh pinjam pakai. Contoh kita nak pinjam sifat takabur, tak boleh. Kita kata aku ni hebat berhang, aku ni lagi kemas, aku ni lagi pandai, aku ni ahli syurga. Tak boleh. Sebab itu Tuhan kata khusus dia punya. Takabur, besar diri, membongkak, mengagungkan diri, itu sebab dia saja. Jadi kita tahu Tuhan bongkak, Tuhan takabur. Kita takkan kata tu kita takabur, kita tak boleh pakai lah. Sebab tu kita jadi hina, kita pakai takabur sebab bukan sifat kita. Tak layak bagi kita. Jadi Allah Ta'ala itu al-kibru ridai. Takabur itu pakaianku. Maknanya itu jangan kita pakai kita bayang je, tapi mana milik mutlak hak Allah Ta'ala. Bila dia sebutkan dia alim, khabir, apa lagi? Dia maha mengetahui, dia kata innallaha khabirum bima, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala maha hebat, maha tinggi, al-ali, al-kabir, maha agung, maha besar, maha tinggi, al-azim. Itu siapa? Al-Dzal Jalal, Dzul Jalal Ikram, yang mempunyai ketinggian, kemuliaan, keagungan. Siapa yang puji dia? Allah puji diri dia. Kita puji Allah Ta'ala. Takkan kita kita kata Allah Takabur ya. Al-Mutakabbir dalam sifat 99 nama Al-Mutakabbir, yang membesarkan diri, yang mengagung. Jadi itu sifat dia, selayaknya baginya. Memang sifat Allah Ta'ala maha hebat, maha agung. Jadi dia pakai. Kita bukan maha besar, maha tinggi, maha agung, kita tak boleh pakai. Sebab tu manusia, bila makhluk memakai sifat Allah Ta'ala, dia menjadi sehina-hinanya macam mana iblis memakai sifat Allah. Dia takabur manusia makhluk, dia takabur dah jadi rosak dan buruk. Sebab takaburnya makhluk adalah takabur bukan pada haknya. Takaburnya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia takabur makhluk, dia menjadi sifat dia melawan kebenaran dan juga menghinakan, memandang remeh lekeh orang lain, lebih rendah daripada dia. Jadi tak kenalah bila makhluk cuba memakai sifat itu. Jadi habis. Jadi maknanya dalam tajuk ni nak memuji-muja Allah Ta'ala, maka setiap orang memuji-muja Allah Ta'ala. Engkau lah begini, tak ada orang lah boleh lawan apa yang kau tentukan. Kalau engkau buat gini, tak ada siapa boleh buat gini. Jadi gitu. Fa'innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka wa ta'ala alhamdulillah ma qadait. Segala puji-pujianlah terhadap apa saja engkau tentukan. Nastaghfiruka, kami minta ampun dan kami taubat kembali kepadamu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Kita pun makmum amin. Bila amin, maka turunlah sujud oleh imam tersebut, maka kita pun ikut. Saya ingat ni 40 dah. Habis dah kan jam dia. Memang tak bunyi internet noh. Tutup. Tak apa lah. Tak apa baik. Pasal tengok jam cukup dah. Bukan cakap tujuh lejak dah ni. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ambil satu lagi lah yang ke-12 sikit. Ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di saf yang baru. Ni ada habis dah tadi tentang qunut habis dah. Yang keduanya, bila seseorang tu datang, dia berseorangan di belakang. Orang lain tak ada. Kalau dia nampak ada guru duduk tengah jalan nak masuk saf, tak apa lah, dia takbir lu ikut tu masuk lah. Tapi dia tengok tak ada gaya dah ni. Memang tak ada orang lain yang nak masuk dalam saf, dia akan, kalau dia takbir, dia akan sembahyang seorang-seorang, mungkin dalam satu tempoh yang lama. Atau mungkin sampai sudah dia akan duduk seorang-seorang dalam saf tu. Macam mana nak buat? Quick lah orang depan, Gustan main belakang. Jadi jangan dia berdiri sendirian di belakang saf. Sebab kalau dia seorang-seorang tak membentuk saf, tak dapat fadilat saf. Kena ada paling kurang 2 orang yang menemani dia. Seorang menemani dia menjadikan saf daripada 2 orang jadi saf. Hendaklah ia masuk ke dalam saf. Kalau ada ruang untuk masuk, dia masuk. Kadang-kadang ada seorang duduk jadi biar orang kita kan, dia tak mau pergi ujung tu, dia nak duduk tengah malah tepi-tepi.
kosong. Saf kedua ada lagi kosong. Tapi dia berdiri seorang-seorang di saf ketiga tengah-tengah. Jadi terlepas fadilat saf. Bahkan kata sebagian ulama, antara saf dengan saf ni pahalanya lagi dengan bumi. Antara saf dengan saf dengan saf dengan saf. Jadi besarlah perbezaan fadilatnya tu. Baik. Jadi masuk dekat mana boleh. Penuh bentuk saf baru, jangan duduk seorang-seorang, quick. Tapi ada syaratnya juga. Kita habiskan sikit. Hendaklah dia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di dalam saf baru. Jadi dia akan bentuk saf baru, akan bentuk di tengah. Jangan mula di kiri bangunan dengan di kanan bangunan, tak. Mula di tengah juga. Jadi dia jangan, syaratnya ada beberapa syarat. Pertamanya, dia mesti sembahyang dulu. Kalau dia tak takbir dulu, dia tidak ada hak untuk tarik kau belakang. Dia hanya ada hak untuk menarik korang kerana dia solat seorang, dia panggil orang teman dia. Setengah orang kita pergi kuih dulu. Satu. Dan juga ketika nak tumpang orang semayang, kita main orang sudah ada jemaah. Tiba-tiba ada seorang bersemayang tak habis lagi, kita pergi kuih dia, kita takbir. Kuih buat apa? Takbir sudahlah. Ini kesilapan orang kita dalam memahami cara nak masuk. Semua ni kerana nak kuih ya. Salam pun kuih. Payah juga. Salam kuih tak tahu lah dia. Baik. Jadi itu ceh bawah kau tu tak boleh tu ganggu orang sembahyang. Sebab kita tak ada hak, kita bukan orang yang bersembahyang, kita tak nak buat apa. Jadi kita pergi, kalau kita yang nak tumpang orang sembahyang tadi, kita nak berjemaah dengan dia, kita pergi dekat belah kanan dia, hampir dengan dia, takbir Allahu Akbar. Jadi kawan tu pun hampir dah. Jangan dah hitung kan. Hang sembahyang lah. Dia dapat terkejut belakang. Tak erti jadi hang sembahyang terus ya. Cuma niat sebagai imam. Baru dapat fadilat berjemaah oleh orang yang dijadikan imam tadi tu. Makmum niat jemaah, selesai dia. Baik, habis dia. Itu tentang nak ikut orang. Yang tu tak perlu quick. Kita takbir depan Allahu Akbar, selesai. Satu lagi kita biar orang kita duduk quick bila orang tu sembahyang, ada makmum seorang belah kanan imam, belakang sikit. Kita pergi quick dari Rokostan. Okey. Yang tu pun tak perlu quick. Kita pergi duduk sebelah tepi dia. Imam di tengah, makmum yang seorang duduk belah kanan, belakang dia sikit. Kita pergi belah kiri imam. Supaya eyesight dia ada masuk sikit, takbir Allahu Akbar. Kita gostan. Memberi isyarat kepada dia untuk dia gostan. Tak ada quick juga. Quick ni bila? Quick ni hanya ketika nak panggil guru depan gostan main dengan kita. Tu pun ada syarat. Pertamanya mesti kita sembahyang dulu. Kalau kita tak sembahyang, kita tak ada hak untuk ghostankan dia. Bila kita sembahyang, kita ada hak kerana aku ni sembahyang seorang-seorang. Hang kena teman aku. Ketik dia. Syarat pertama adalah mesti kita sembahyang dulu. Ustaz duduk dalam soh, jom nak tak akan hang kau. Hang depan lah sikit takbir tu, bagi boleh capai jari. Kan? Lepas tu ghostan lah. Dia kena duduk dalam soh terus. Duduk 3 kaki tak capai tu. Duduk jinjak tak habis. Duduk harga ruang tak boleh lagi. Duduk hanggau. Apa habis? Jadi tak payah duduk jauh sangat. Ambil distance yang agak boleh capai tangan kita. Tak kira lepas capai, tak tangan tu. Ghostan lah. Okay. Syarat pertama gitu. Syarat yang keduanya adalah ketika berdiri lah. Ketika kau duduk tahiyat akhirat, dia nak ghostan je nak mengesot. Jadi janganlah ketika kau duduk. Ketika berdiri. Yang ketiganya adalah ketika itu saf di depan tidak boleh kurang daripada 3 orang. Kalau memang ada 2, kita kuat kawan tu depan, tinggal kawan 2 seorang tu kanting depan dia. Dia kami pula amal lah, aku tinggal seorang. Jadi tak boleh panggil lah. Contohlah, ustaz takkan sampai tinggal 2 orang depan. Kok lah sembahyang di dalam satu pondok kecil kan. Waktu panjang. Imam belakang dia boleh sembahyang saf, satu saf boleh bentuk 2 orang je. Orang ketiga tak boleh masuk dah. Ketat. Mungkin pelenggang kecil ke apa kan. Pemain atas pelenggang tu, pelenggang layan ke apa kan. Jadi boleh imam belakang dia boleh 2 orang sembahyang, belakang ada orang lagi, tepi tak ada orang dah. Mungkin pelenggang tu halus silap sukat kot. Boleh 2 orang yang berdiri. Atau mungkinlah kerana barang apa kakak tak dari yang raga apa semua kan penuh. Dia ada 2 orang yang boleh sembahyang. Kawan tim main belakang. Kata aku ustaz kata tak boleh sembahyang seorang-seorang. Takbir Allahu Akbar, dia kuih orang depan. Jadi orang depan nak buat pandang ghostan tak? Tak payah ghostan. Pasal apa kelah hang tu ghostan, tinggal kawan depan tu seorang-seorang pula. Bila seorang takkan nak kuih panggil main balik. Dia dah pergi main kawan tu. Jadi maknanya mesti tidak kurang daripada 3 orang. Katakan saf depan ada 3. Dia takbir di belakang Allahu Akbar, dia kuih seorang.
Orang tu main belakang. Jadi depan ada 2, belakang ada 2. Okay, settle lah, ada soft. Jadi tidak kurang daripada 3 orang soft tersebut. Dan keempatnya, dia meyakini orang depan tu tahu bab tu. Ini pun satu yang kadang kita dilema, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Ikut lagi dia gabui. Jadi tak jadi lah. Kalau macam tadi jemaah ni semua biasa tahu kan. Ikut belakang. Saya biasa satu surau di belah dapur tu. Memang penuh, soft pertama penuh. Kita nak pergi terlambat sikit lah, main jauh kan. Macam akal lah jauh tu. Keluar rumah lambat sikit sampai saya on dengan sembahyang. Buat macam mana? Main orang-orang belakang pasal macam kan tak syok lah kan. Memang dia suruh kita duduk dalam soft. Nak kuit depan, tak apa, yakin orang sini tahu. Yakin. Allahu Akbar. Tepuk bawah. Dia gostan. Okey lah. Jangan dia buat ketegak. Aku ni pulun-pulun nak besar pertama, tiba-tiba hangkeh aku besar kedua. Tak mau lah, tak nak pasal. Dah lah duduk tengah ni. Tengah dia afdal. Kan dalam hadis, hadis Nabi kata, rahmat Tuhan turun pertama pada imam. Lepas tu orang yang belakang imam. Belakang imam ni yang belakang kanan dia. Lepas tu baru belah kiri. Lepas tu kanan, kiri, kanan. Rahmat turun bergila-gila. Semua dapat, tapi siapa yang dapat dulu? Ranking dia. Mungkin dapat ranking awal ni mungkin ada fadilat yang lebih. Sebab tu Nabi mention. Kalau dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, tapi sama nilai. Tak mention, tak apa. Tapi Nabi mention tu, rahmat pertama sekali turun kat imam. Lepas tu orang belakang imam yang alik kanan dia. Lepas tu kiri kau tu, kanan kau tu, kiri tu. Sampailah habis kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kan? Okay? Jadi, dia kata, aku main ni, dah duduk tang ni, tempat paling utama ni, lepas imam dapat rahmat, aku dapat rahmat, hangkai, tarik aku pergi belakang. Aku tak mau, aku tegang duduk depan juga. Tak perlu lah. Dapat dah, tadi tu dapat lah. Bersama belakang, dia dapat fadilat yang lain, fadilat membantu orang tu membentuk soft bagi diri dia, temannya. Dan dapat lagi fadilat. Saya petik dia bergostan belakang. Alhamdulillah. Yang kita sebutlah, Alhamdulillah tu puji. Sebab ni orang yang berilmu, yang reti. Boleh kuih. 3-4 syarat tadi itulah. Kalau tak ada, kalau tadi cara duduk depan tu sempit, tak ada, tak lebih daripada, tak kurang daripada 3 orang. Dan kadang-kadang tu, ataupun kita tak yakin, kita main kawasan ni. Takut kalau petik kuih dia lagi jadi lagu lain, tak apa, main yang suara di belakang, tak apa. Jadi beberapa syarat. Allah Ta'ala a'la wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.